Belum 2 jam dalam bilik air untuk nak keluarkan ubat dalam beg. Lepas tu makan ubat pakai hi-fi dalam bilik air. Inilah waktu di mana seorang wanita bergelar isteri diuji ketabahan serta kecekalannya. Nur Fazlina, 33 tahun dari Negeri Sembilan, kental memikul amanah menjaga suami tercinta Muhammad Nazif, 35 tahun, yang hampir 6 tahun disahkan menghidap penyakit Parkinson. Dalam masa yang sama, wanita ini tetap cekal membesarkan 5 orang cahaya matanya dengan penuh kasih sayang walaupun kehidupannya dihimpit ujian tanpa noktah. Saban hari, penyakit suaminya pula belum menampakkan tanda kesembuhan hingga setiap langkah kini terpaksa bergantung pada ubat-ubatan. Mula-mula tu kita nampak macam minor stroke. Tapi bila kita pergi emergency jumpa doktor pakar kata Parkinson, Parkinson. Saya rasa kalau saya down, tak boleh. Nanti anak-anak lagi tengok diri dia sendiri. Dia pun bila dah lama sakit, dia dah mula nak kena pergi jumpa doktor psikiatri. Jadi dia mungkin ada rasa down yang orang kata rasa murung. Kenapa dia kan, sebab dalam usia yang muda bila tak boleh nak urus diri sendiri, jadi macam itulah. Kadang ayah dia sanggup makan ubat tu untuk nak dukung anak dia, nak main dengan anak dia. Lepas tu ubat habis dan ayah dia akan macam ni. Ni asal lah, kalau dia dah habis ubat, ayah dia tak boleh gerak macam ni. Dia jadi macam stiff, slow. Jadi kalau makan ubat, dia jadi bergerak lah. Dia boleh bergerak. Tapi pergerakan dia tu tak terkawal. Jadi saya rasa tak apalah. Tak payahlah kerja kalau dah tak larat. Baik dia duduk je kat rumah. Saya fikir mana kita orang nak duduk sebab dulu ada simpanan. Sekarang bila dah sakit, kita punya simpanan dah habis dah ada. Sebab dah nak dekat 6 tahun kan. Kita dah pergi buat rawatan macam-macam. Ramai yang tanya kan, tak pergi ke ni, urut ni kat sini-sini. Semua tu kalau ada duit kita boleh pergi. Tapi kita dah tak ada, jadi kita harap dengan ubat doktor je. Bagaimanapun, bebanan keluarga ini terus diberikan perhatian apabila Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) sudi menghulurkan bantuan terutamanya dari sudut keperluan dan ubat-ubatan setiap bulan bagi meringankan penyakit yang dihadapi suaminya. Syarikat Masuri Dagang Senyum Berhad, Masuri Dagang dan Media Mulia Senyum Berhad meneruskan misi CSR ke kediaman kedua bagi menziarahi sebuah lagi keluarga yang berdepan ujian kehidupan yang hampir serupa. Nur Fatihah yang pernah melalui episod perpisahan rumah tangga sebelum ini kini berusaha bangkit membina kehidupan baru bersama pasangan tercinta sambil menggalas tanggungjawab membesarkan 11 orang anaknya. Saya pernah sampai titik yang anak minta untuk beli aiskrim harga yang RM10, saya tak mampu. Saya tahun 2018 kan. Saya rasa menangis. Macam benda tu benda kecil. RM10 saya tak mampu nak bagi, so saya duduk merempat. Masa tu ada buat perangai sikit lah kan. So mak ayah pun ada marah juga. So memang rasa macam ya Allah, tak tahulah nak bagi anak makan masa tu pun rasa macam tak tahu nak cakap apa. Macam bila kenang balik benda tu rasa macam mengalir air mata sebab terfikir, anak aku dulu benda RM10 nak minta pun aku tak mampu nak bagi. Nak bagi dia orang makan pun ya Allah, tak tahu nak cakap apa. Kadang-kadang orang kata telur pun kita tak mampu nak beli. Waktu nak tidur kita kan kita fikir juga. Tapi kadang-kadang fikir juga mungkin kita dulu ada kesalahan ke, Allah bagi dia macam ni ke, kita tak tahu kan. Tapi memang bila ada masa kita akan rasa sedih. Kenapa dalam masa bulan yang sama timpa terlalu banyak. Kita tiba-tiba down pasal duit, tiba-tiba down anak, yang ni anak sakit. Kita akan rasa semua. Kita akan memang depan anak kita tak boleh tunjuk sebab bila anak walaupun yang kecil tu kan nampak kita mengalir mata, dia akan tanya berkali-kali, kenapa nangis? Ibu kenapa nangis? So kita banyak kuat di situ je lah. Sempena bulan Ramadan yang mulia ini, Masuri Dagang dengan kerjasama Media Mulia tampil menghulurkan bantuan dengan menyampaikan barangan keperluan harian serta sumbangan wang tunai sebanyak RM1,000 bagi meringankan sedikit beban yang ditanggung kedua keluarga ini. Tujuan kita adalah untuk hadir bagi bantuan apa yang kita boleh dari segi kewangan, sedikit sumbangan kewangan, dan kita nak bagi masyarakat umum tahu juga ada orang kata urban poor ataupun masyarakat yang kehidupan dia di bandar
tapi masih terpangkat dalam masih dalam B40, memerlukan keperluan tolongan ya. Kita nak buktikan bahawa ada kita dalam kita punya sumbangan ni ada juga produk Masuri. Jadi Masuri ni sebagai sebuah syarikat sos pelbagai guna dan juga kicap ya, tempatannya. Kita mengeluarkan produk kami dan kita nak cuba buktikan dengan memasak ni keluarga dapat menjimatkan dana bila dia masak kat rumah, dan kita harap produk-produk kita ni dapat menidapkan lagi lah atau menaikkan lagi selera bila dia makan berbuka nanti di rumah. Terima kasih pada Masuri dan Media Mulia atas sumbangan yang diberikan kepada saya dan family lah.